Bayangkan satu hari nanti buka pipe tapi air dah tak ada. Ngeri kan? Krisis air dah jadi realiti global. Perubahan iklim, populasi meningkat, kemarau berterusan, Malaysia pun tak terkecuali. Tapi ada penyelesaian pintar. Air kumbahan terawat guna teknologi canggih boleh jadi air minuman yang selamat, malah lebih bersih. Proses pertama, penapisan mikro dan ultrafiltrasi. Membran halus ni singkirkan bakteria, protozoa dan zarah pepejal sepenuhnya. Lepas tu osmosis songsang pula. Teknologi ni mampu buang virus, logam berat, bahan kimia berbahaya sampai habis. Setiap titisan air diuji ketat. Standard kualiti lebih tinggi dari air pipe biasa. Jaminan selamat untuk keluarga. Singapura, Amerika, Australia dah guna bertahun-tahun. Terbukti selamat jimat kos dan selamatkan alam sekitar kita. Masa depan air minuman Malaysia terletak pada inovasi ini. Kelestarian untuk generasi akan datang bermula hari ini. Air kumbahan terawat bukan sekadar alternatif, ia penyelesaian pintar untuk krisis air global yang semakin mendesak. Mampukah kita terima teknologi ini untuk Malaysia yang mampan untuk air bersih generasi masa hadapan kita?